Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat cornflake crunchy jammers cookies yang sedap. Tak lama lagi nak raya. Apa kata perempuan cuba resipi baru ini. Memang sangat sedap. Banyak bahan dia yang menjadikan dia sedap. Okey, jom kita cuba. Mula-mula masukkan 1 ketul butter 250 gram, gula halus 3/4 cawan, 1 biji kuning telur, sedikit esen vanila. Bahan-bahan ni kita putar sekejap sahajalah, jangan banyak sangat lah ya. Just sebatikan. Lepas tu kita masukkan 1 cawan nestem, 1 cawan tepung gandum, 1 sudu makan tepung custard dan 2 sudu makan tepung jagung. Kita masukkan sedikit emplex, setengah cawan almond nibs, 1 cawan cornflake yang telah diramas sedikit dan setengah cawan kelapa kering. Semua bahan-bahan ni kita adun bersama, gaul rata, jadikan satu dough yang kental macam ni lah ya. Kita rehatkan dough kita dalam 15 minit. Lepas tu bolehlah kita siapkan bahan salut dia, nestem dan juga cornflakes yang kita dah ramas-ramas sikit ya. Hancurkan dia sikit, gaul rata. Kemudian kita ambillah sedikit bahan adunan kita tu. Jangan besar sangat sebab dia akan kembang ya. Bulat-bulatkan kecil macam ni. Lepas tu golekkan atas bahan-bahan yang kering. Kita golek-golekkan. Kemudian bolehlah kita susun ke dalam loyang kita. Yang ni jangan buat besar sangat sebab dia akan mengembang. Jarakkan sedikit ya, dia akan mengembang. Walaupun kita tak adun dengan kita tak putar, tapi dia tetap akan besar sebab ada nestem. Kemudian kita buat lubang tengah dia sedikit dengan sudu ke dengan apa yang sesuai lah. Macam ni sebab kita nak letak jam di atasnya nanti untuk cantik. Kalau perempuan nak ganti benda lain pun boleh lah, tapi saya letak jam. Kita isikan jam dalam piping bag untuk memudahkan kerja kita. Lepas tu bolehlah kita letak atas biskut kita ni ya. Kalau nak letak cherry pun boleh. Masing-masing lah dengan kreativiti masing-masing. Coklat boleh ya. Dah siap semua. Lepas tu kita akan bakar. Biskut ni memang sedap, tapi dia akan mengembang, membesar. Jadi berhati-hati. Jangan buat besar sangat ya. Lepas dah habis, kita dah siapkan semua bahan-bahan ni, bolehlah kita bakar biskut kita dalam oven 170 darjah Celsius selama 20 minit atau mengikut oven masing-masing. Api atas bawah lah ya. Selepas 20 minit biskut kita siap. Perempuan kena cuba biskut nestem yang sangat sedap ini. Memang lain daripada lain. Selamat mencuba, selamat berpuasa dan selamat Hari Raya.